Rakyat Malaysia memang suka kalau orang nak bagi barang percuma, hadiah, duit percuma, bantuan percuma. Rahmat tak kisah kalau anda nak semua barang tu percuma, tapi make sure barang tu ada depan mata kau. Kau ambil, bawa balik, tak payah bayar apa-apa. Itu baru percuma, Mat. Dah nama percuma, kenapa kau nak kena bayar pula, betul tak? Ada satu kes ni yang melibatkan mangsa ni seorang warga emas. The best part ialah anak-anak dah nasihatkan warga emas ni, mak sudahlah mak, ayah sudahlah ayah, ini scam, ini tak betul. Ni tengok ni video Rahmat dah tunjuk. Dah tunjuk video aku dah cakap dah. Tawaran hadiah percuma itu scam. Dah bagi tahu. Tak jalan juga, Mat. The best part ialah apabila warga emas ni yang tak sabar nak dapat barang percuma, kemudiannya dia tiba-tiba dihubungi oleh pejabat pos. Pejabat pos cakap, "Cik nak hantar hadiah ni, nak hantar barang percuma. Tapi dengan syarat cik kena bayar yuran." Di sinilah red flag atau tanda bahawa itu merupakan satu jenis scam. Kan tadi Rahmat dah cakap, kalau kau nak dapat barang percuma, kenapa kau nak kena bayar? Kalau kau nak kena bayar, itu bukan barang percuma, Mat. Apa yang pejabat pos ni cakap, "Cik tak apa, cik bayar je yuran dulu, nanti barang sampai dekat cik, duit yang cik dah bayar yuran ni kita akan pulang balik dekat cik." So orang tua yang tak nak dengar cakap anak-anak dia ni, pergi bayar, Mat. Alah, kau tak percaya aku tunjukkan kau mesej ni Tolong share video ni. Rahmat nak pesan, jangan cakap Rahmat tak bagi tahu. Pejabat pos takkan mesej kau, Mat. Pejabat pos takkan mesej kau, takkan minta yuran, takkan minta fees, takkan minta kau bayar apa-apa, Mat. Itu red flag dan SOP paling mudah. Makna kata lepas ni kau dapat je mesej daripada pejabat pos, scam, habis itu. Pejabat pos ni cakap yuran last kena bayar 5,700. Orang tua ni, warga emas ni cakap, "Saya dah bayar 6,250. Mat, nak dapat hadiah, nak kena bayar 6,250. Nak dapat hadiah kena bayar dulu. Mat, dia dah bayar 6,250 dan scammer tu minta lagi 5,700 dekat warga emas ni. The best part, scammer cakap apa? "Awak mesti bayar lagi yuran keselamatan. Semua duit awak tetap saya akan pulangkan." First, Rahmat nak tanya, ada ke wujud yuran keselamatan dekat pejabat pos? Kalau pejabat pos mesej, call, minta bayar yuran keselamatan, itu scam. Jangan duk excited sangatlah nak dapat hadiah. Ni kepada anak-anak warga emas ni, Rahmat nasihatkan anak-anak, cucu-cucu semua, kau pergi beli hadiah banyak-banyak, kau pergi bagi hadiah dekat mak bapak kau. Dia suka barang-barang percuma ni, hadiah ni, kau bagilah dia. Kepada warga emas tersebut, Rahmat minta maaf ya. Tolong dengar cakap Rahmat, boleh tak cik? 6,000 lebih tu banyak cik. Boleh beli ubat pak cik, boleh beli minyak angin. Pergi umrah pun lepas lah cik. Seluruh rakyat Malaysia nak duit anda selamat, nak handphone anda selamat, gunakan internet dengan selamat. Tak nak kena scam. Dengar cakap Rahmat, Fitri Abdullah.